Haji bas Haji. Haji bas. Salah. Haji bas. Haji bas. Namaz salah salah. Salah. بس انت ارجع هجا الهلال تابع هيا يلا هجا بسم الله الله اكبر بس Haji namaz insyaallah. Salah. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Sekarang pukul 2.30 pagi. Subuh second last kita di sini. Esok dalam subuh tu kita dah ada kena buat tawaf wada. Itulah, sedih jugalah momen ni tiba. Tak apa, kita akan manfaatkan satu hari full ni dengan beriktikaf. Tu Hajar Aswad guys yang tu. Aku mengharapkan dapatlah stay dekat soft yang kelima ini, insyaAllah. Lunch kita Turkish, makanan-makanan Turkish. Okay guys, kita di sebelah Clock Tower. Kita akan buat sabil dekat area sini. Tu ada McD ni bersama tarawih kita. Lain pun ada. Okay Ustaz, interview sikit berapa. Oh dah tengok dah? Ustaz dah judge ke? Berapa banyak kita nak buat pack hari ni Ustaz? 500. 500. Semoga hasil kita tu akan terbalas tak. Okay, ni grup kita juga ready. Okay, ni kita punya sabil 500 pack makanan sampai. Okay, diorang dah ready ya guys nak memberi. Okay, so sekarang kita berada di antara Clock Tower dengan Mekah Tower ni. Kita nak sabil lah. Dalam grup kami dalam 500 packs nak bagi. Tengok ni Hajah punya barisan, sebelah sini Haji punya barisan. Semoga dengan amalan ni, daripada apa yang mereka makan ni, mereka akan gunakan untuk ibadah dan kita akan dapat saham juga lah, insyaAllah. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. Alhamdulillah, ramai yang makan kat sini. Pak Hamid diorang terus makan area sini ya. Haji makan duduk Haji. Allahu Akbar Haji. Pak Hamid dan isterinya. Ustaz Arul, adakah ini standard ke Ustaz Arul? Bergantung pada kuantiti yang kita bagi. Sebab kita ada banyak, alhamdulillah, jemaah banyak infak, hampir 500 pack, jadi dia berlalu untuk masa yang agak lama. Kalau ada 100, sekejap dah habis kelip mata. Jadi 500 yang consider banyak lah? Consider banyak, ya. Macam dulu kali ganda dah biasa. Okey, alhamdulillah, nampaknya dah nak selesai. Alhamdulillah, so hari ni kita akan solat dekat bahagian luar. Kat luar ni dah dilindungi dengan hotel kawan-kawan kita ada dalam suku daripada kita punya grup duduk dekat sini. Diorang lebih dekat lah dengan Masjidil Haram. Tak perlu naik bas, just jalan kaki je. Ada anak yang bernama Ikrimah. Namanya Ikrimah ni pada awalnya dia menentang Islam, ikut sama syariah. Kita berada di Bukit Khandamah dengan view Clock Tower. Tetapi kat sini ikut kata mutawif tak ada apa-apa kisah yang melibatkan Rasulullah SAW lah. Cuma ada berkaitan lah
Tapi tak directly dah ada yang orang musyrikin, orang musyrikin yang nak berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi directly dengan Nabi Muhammad tak ada. Okay guys, alhamdulillah dengan membekalkan kapet dan juga teh panas daripada driver kita dengan view macam ni, alhamdulillah, subhanallah. Sayyidatina Khadijah ni macam pening lagi, tak faham lagi. Akan tetapi dia baru teringat. Kebetulan sepupu Sayyidatina Khadijah ada satu orang pendeta ataupun ahli kitab, yang mana dia ni sangat pakar dalam kitab Injil. Maka dia pun bawa Nabi SAW untuk berjumpa dengan sepupunya. Nama sepupunya ni adalah Waraqah bin Naufal. Bila mana diceritakan perkara ni kepada Waraqah bagi tahu, bergembiralah. Sebab apa? Sebab suamimu ini adalah Nabi akhir zaman. Macam mana Waraqah boleh tahu? Sebab kalau jajah baca dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ada sebutkan alladzina atainahumul kitab, mereka yang diberikan kitab kepada mereka, iaitu orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, ya'rifunahu, mengenali engkau wahai Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana mereka kenal anak-anak mereka. So mereka tahu apa tanda-tanda Nabi akhir zaman, mereka tahu lahir dekat mana, orang apa, nama ayah, nama atuk, mereka tahu. Maka bila mana Waraqah dengar, bergembiralah sebab suamimu ini adalah Nabi akhir zaman. Dan dia bagi tahu juga, kalaulah aku ada pada ketika zaman dia susah nanti, maka aku akan bersama dengan dia. Waraqah bagi tahu. Maka selepas daripada itu barulah Nabi Muhammad tersedar. Barulah Nabi SAW tahu, Nabi ni adalah Nabi akhir zaman. Ketika Nabi dapat wahyu dan sebagainya, Nabi tak tahu lagi. Dan selepas daripada itulah barulah kehidupan Nabi SAW berubah 180 darjah. Daripada dulu disukai, dicintai oleh orang-orang Makkah, bila mana Nabi dah dapat risalah kenabian, Nabi mula dibenci dan dibuang oleh keluarga sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. So ini adalah pagi terakhir kami di Masjidil Haram di Tanah Haram. Pagi ni kita akan melakukan tawaf wada dan juga solat subuh. Dan kemudian kita akan balik hotel dan terus check out. Semoga kita akan menjejakkan kaki lagi ke sini, insya-Allah. Masuk je daripada Masjidil Haram ni dah ada video lah, mengikut kepada larangan tawaf wada. Final view sebelum kita start solat tawaf. Bismillah. Ini adalah Masjid Qur dan juga Nabi bagi tahu tak ada hari yang lebih berat kecuali pada ketika aku di Taif. Nabi bagi tahu hari yang paling berat ataupun peristiwa yang paling berat dalam kehidupan Nabi SAW adalah pada ketika Nabi di Taif. Kenapa? Sebab Taif ni ada satu tempat, macam saya katalah, Taif ni ada satu soft spot dalam diri Nabi SAW. Maka Nabi beranggapan bila mana Nabi pergi dekat tempat yang Nabi pernah membesar, maka besar kemungkinan orang-orang sekitar akan menerima Nabi SAW. Akan tetapi mereka berlaku sebaliknya, kan? Mereka bukan setakat tak terima, bahkan mereka siksa baginda Nabi SAW. InsyaAllah kita akan pergi dekat tempat yang Nabi SAW lalu nanti, insyaAllah. Yalah lagi. Maka kawasan sini ni adalah ladang anggur.
Bilik siapa dia? Ada 2 Kalau daripada Taif. Walah. أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا حبك روح Kita berada di Kilang Ros. Disebabkan Taif ni tempat banyak flora dan fauna, industri flora fauna agriculture. Salah satunya ialah Ros lah. Bukan kilang lah, tapi barang-barang yang digunakan untuk memproses. Dapat santai. Ice rose latte. Ada rose concentrated. Kita berada di tempat nak naik cable car. Cuma ada few 10 orang macam tu lah yang akan naik cable car. Yang lain akan duduk di sekeliling sini. Cable car ada. Ikutkan kalau sampai ujung sana ada tobogan, tapi tobogan tutup lah saudara. Sebab maintenance sekarang ni. So turun sana, kita akan naik balik. Itu sahajalah. Sejuk lah guys. Kat sini sejuk lah guys. Ada vibe-vibe genting sikit. Sejuk dia. Okay, bye-bye. Bismillah, masuk kan. Takut ni gaya ni. Tahu sunat ke apa boleh. Ada Italia. GL kan ikut turutan betul lah. Oh, ya. Mengikut keperluan umat time tu. Macam contoh ada masalah pasal satu kes ni. Maka ayat Allah turunkan untuk selesaikan masalah ni dulu. Kemudian mungkin orang kafir minta Nabi jelaskan pasal sekian-sekian. Allah turunkan macam ni pula. Dalam kamera tak secantik depan mata eh. Lepas tu terpeluk, terpegang paha yang seorang lagi tu. Au, kata yang seorang lagi tu. Kita sama-sama sontong lah ya, kata. Ni hotel kita malam last. First view hotel di Taif. Satu malam je. Assalamualaikum. Mak ai, ini besar saudara. Dia hotel tapi macam konsep apartment. Nicer. Katil plan nak keluar cari kopi-kopi sebab panas. Panas dah, sejuk sangat. Tapi itulah, sini Derek ni ada 3 kedai pizza. Lorenzo, Maestro, Domino's Pizza. Nak pergi depan sana pun ada divider jalan tu. Sangatlah bahaya. So tak apalah. Makan malam last Insaf sponsor katanya. Boleh Ustaz, boleh. يا حبيبي
شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين Okay, kita boarding after 1 hour delay. Let's go lah kita. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد Haram. This is not Haramain. رحمة للعالمين رحمة للعالمين Kerana ajar-ajar adik-adik anak-anak sekalian panjang muslimin kita berumrah sama-sama. Dan sebenarnya harapan saya bila bawa jemaah ialah bagaimana kita semua dapat jadi lebih baik setiap kali. Kita jadi hamba Allah yang lebih dekat dengan Allah SWT. Tak ada pun. Tak, saya Muat. Okay, final view guys. Okay tuan, terima kasih banyak-banyak. Saya pun nak buat video tak sempat lah. صارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله